Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Baik, video kali ini kita masih berada di bab yang kelima, Ad-Dars Al-Khamis, Huwa Nasyid. Baik, kita teruskan Al-Hiwaru Thani fi Safha 79. Al-Hiwar baina Hidayah wa Yusuf. Ya Yusuf, madza taf'al ghadan? Yusuf, apa yang awak buat esok? Indi al-amal fi baiti. Wa anti ya Hidayah? Saya ada kerja di rumah saya. Dan awak Hidayah? So Hidayah sambung. Ana mashghulah. Indi al-amal aydan. Madza taf'al? Saya sibuk. Saya ada kerja juga. Madza taf'al? Apa yang awak buat? Unazif baiti wa arsil sayyarah abi. Wa anti? Saya bersihkan rumah dan saya basuh kereta ayah saya. Wa anti? Usa'id al-um fi hadiqah al-manzil wa usyahid at-tilfas wa astarih ma'a usrati. Saya tolong mak di halaman rumah dan saya menonton TV dan saya berehat bersama keluarga saya. Hakadha. Oh, macam tu. Anti ibnah mujtahidah. Awak anak perempuan yang tekun. Tayyib, sanaltaqi marratan ukhra insya-Allah. Okey, kita jumpa lain kali insya-Allah. Ilal liqa ya Yusuf. So dia tutup dengan ilal liqa. Baik, di sini yang kita nak fokuskan adalah yang pertama dia gunakan fi'il mudhari'. Madza taf'al untuk anta sebab dia tanya kepada Yusuf. Okey, so kalau nak tanya kepada perempuan dia akan jadi madza taf'alin untuk fi'il anti. Okey, ni boleh rujuk dalam bab 3 dalam tajuk fi'il mudhari'. Madza taf'alin. Okey. Alright, yang kedua pada perkataan ana masyghulah. So di sini Hidayah dia guna masyghulah. So dia perempuan, dia ada ta marbutah. So kalau Yusuf nak cakap saya busy, dia akan jadi ana masyghul. Kita kena tukar kepada muzakkar. Okey, ana masyghul, ana masyghulah. Baik, seterusnya kita sambung perbincangan at-tadribat fi safha 80. Wahid, man Hidayah? So jawapannya Hidayah Sadiqah Yusuf. So dia tanya siapa Hidayah? Hidayah kawan Yusuf. Sadiqah Yusuf. Okey, ataupun contoh lain Hidayah ibnah mujtahidah pun boleh diterima. Okey, Isnan, madza taf'al Hidayah? Okay, so dia kata apa yang Hidayah buat. So dekat dalam cerita tadi dia kata dia bantu mak dia, dia berehat, dia tengok TV. So bolehlah mana-mana jawapan diterima. Okay, contohnya kita nak ambil jawapan saya menonton TV. So dalam hiwar dia guna usyahid. Saya menonton, usyahid. Okay, bila dalam jawapan dekat sini tak bolehlah guna saya, kena guna dia. Dia menonton TV. So kita tukar daripada usyahid, daripada ana kepada hiya. So untuk hiya huruf tambahan ta di depan. Tusyahid at-tilfas. Okey, ni salah satu contoh lah. Okey, kalau kita nak buat membantu ibu dalam buku dalam hiwar tadi dia guna usa'id al-um. So kita kena ubah kepada tusa'id al-um. Okey, astarih 'ala sarir kena tukar kepada tastarih 'ala sarir untuk fi'il hiya di sini. Okey, salatah. Madza yusa'id Yusuf al-ab? Apa yang Yusuf tolong ayah dia? Dia tolong basuh kereta. Okey. So tadi dia guna untuk anak. Arsil sayyarah abi. Saya basuh kereta ayah saya. So dalam soalan jawapan di sini kita kena tukar kepada huwa. Dia lah. Okey. So arsil daripada anak kena tukar kepada huwa, dia akan jadi yarsil. Okey. Dia basuh kereta ayahnya. Okey. Sayyarah. Dalam hiwar dia guna sayyarah abi, kereta ayah saya. So kita kena tukar kepada kereta ayah dia, kereta ayahnya. So dia akan jadi sayyarah abihi. Hi dekat hujung ni untuk menunjukkan his. His father. Okay, arba'ah. Aina tusa'id Hidayah al-um? So jawapannya tusa'id Hidayah al-um. Okay. Kemudian sambung fi hadiqah al-manzil.
di halaman rumah. Okey, khamsah. Man ibnah mujtahidah? So, jawapannya Hidayah ibnah mujtahidah. Sama kat belakang. Hidayah ibnah mujtahidah. Baik, seterusnya kita nak sambung di muka surat 81 dan 82 berkaitan dengan masa ataupun waktu. Okey, so di sini kita akan belajar berkaitan macam mana nak menyebut masa di dalam bahasa Arab. Alright, so dekat sini dia bagi contoh soalan. Kam as-sa'ah al-an? As-sa'ah al-thalithah wa nisfu zuhran. Okey, kam sa'ah al-an? Pukul berapa sekarang? So bila kita nak sebut pukul, kena tambahkan as-sa'ah di depan. Okey, contoh pukul 1 as-sa'ah al-wahidah. Pukul 2 as-sa'ah al-thaniyah. Pukul 3 as-sa'ah al-thalithah. Okey, sampailah pukul 12 as-sa'ah al-thaniyah asyarah. Okey, so ini untuk pukul. Alright. Kemudian di hujung dia tambahkan zuhran. So wan nisfu ni setengah. Okey. As-sa'ah as-salisah pukul 3, wan nisfu setengah, pukul 3:30, zuhran petang. So kita boleh tambahkanlah dekat belakang ni petang ke, pagi ke, malam ke. Okey. So kalau pagi kita tambah sabahan, kalau petang masaan, kalau malam lailan. Okey. Contoh pukul 1 pagi. As-sa'ah al-wahidah sabahan, pagi. Pukul 5 petang. As-sa'ah al-khamisah masaan. Pukul 10 malam. As-sa'ah al-ashirah lailan. Baik, seterusnya muka surat 82 kita nak belajar tentang minit. Tadi jam ke surat 81, so sekarang tentang minit. So sini kita akan belajar 4 je lah. Tamaman o'clock, warrubu' quarter past ataupun 15 minit. Wan nisfu, okay, setengah, half past, dan lagi satu wa illa rubu', 45 minit ataupun quarter to. Alright, so macam mana nak menyebut dalam bahasa Arab? Kita nak gunakan yang pukul 1. Okay, contoh pukul 1 tepat. As-sa'ah al-wahidah tamaman. So kita letak di belakang lah. Tamaman ni kalau untuk yang tepat ataupun o'clock, kita boleh letak ataupun tak letak pun tak ada masalah. Kita sebut as-sa'ah al-wahidah, tak ada masalah. Okay. Ataupun letak tamaman pun boleh. Okey, pukul 1 suku. As-sa'ah al-wahidah war-rubu'. So kita letaklah yang suku dekat ujung. 1:30. As-sa'ah al-wahidah wan-nisf. So setengah dekat belakang. Okey, yang special adalah 1:45. Kalau kita tengok wa illa rubu', maksudnya quarter to. Maksudnya quarter to ni lagi 15 minit nak sampai. Okey. So kalau pukul 1:45 kita kena sebut pukul 2. Okey. As-sa'ah as-saniyah wa illa rubu'. So maksudnya pukul 2 lagi 15 minit. Ataupun lagi 15 minit pukul 2. Pukul berapa? 1:45 lah. Okay. So untuk yang 45 ini kita kena sebut 1 jam lebih. 1 jam lebih. Contohnya kalau pukul 1:45 kita kena sebut pukul 2 dulu. As-sa'ah as-saniyah wa illa rubu'. Kalau pukul 5:45 kita kena sebut pukul 6 dulu. As-sa'ah as-sadisah wa illa rubu'. Okay. So tadi kita belajar nak sebut pagi, petang, malam, boleh sambung di belakang ni lah. Okay, contoh as-sa'ah al-wahidah tamaman sabahan, 1 pagi. Okay, 1 suku petang. As-sa'ah al-wahidah war-rubu' masaan. So tambah je lah masa di hujung. Baik, seterusnya kita nak bincang latihan muka surat 82. So saya ambil 4 soalan je lah. Right. So soalan yang pertama, 1:30 pagi. As-sa'ah al-wahidah wa nisfu sabahan. Pagi dekat belakang. Okay, yang kedua, 2:45 petang. Kita akan sebut pukul 3. Sebab 45 petang kan. So as-sa'ah as-salithah wa illa rubu' masaan. 8 suku pagi. As-sa'ah as-saminah wa rubu' sabahan. 5 petang. As-sa'ah al-khamisah masaan. So yang ni kita boleh letak tamaman ataupun tak letak. Kalau nak letak dia akan jadi as-sa'ah al-khamisah tamaman masaan. Baik, seterusnya kita nak tengok muka surat 83, ada perkataan berlawan di sini. Okay. So contoh dia bagi kat sini. Ana daiman atasaffah al-internet wa ahyanan aqra' al-qissah. Bahagian atas. Okay. Saya selalu melayari internet dan kadang-kadang saya baca novel. Okay. So di sini kita fokuslah perkataannya daiman selalu.
ahyanan kadang-kadang. Adatan ataupun ghaliban, selalu ataupun kebiasaannya. Nadiran jarang-jarang. Okey, dan kulla yaum maksudnya setiap hari. So ini adalah untuk menunjukkan perkataan berlawan lah. Okey, bahagian bawah pun sama, kita nak tengok perkataan berlawan. Astayqis minan naum mubakkiran. Saya bangun dari tidur awal. Mubakkiran. So dekat sini mubakkiran awal, mutaakhiran lambat. Sabahan pagi, masaan petang, naharan siang, lailan malam. Baik, seterusnya kita nak sambung ke surat 85 safhah 5 wa 80. Kita nak bincangkan soalan untuk jawapan yang diberikan. So di sini dia bagi jawapan dan dia suruh kita bina soalan. Dan saya dah tunjuk contoh sebelum ni, bila nak bina soalan, fokus pada perkataan yang di bold dalam jawapan, dan yang mana bold dalam jawapan tinggalkan, yang tak bold kena copy balik masuk dalam soalan. Okay, soalan pertama jawapannya Muhammad yal'ab al-kurah fil khamisah masaan. So kata soalnya adalah mata. Mata Muhammad yal'ab al-kurah. Ithnan, Nuh ya'mal al-wajib fi al-lail. So soalannya adalah madha. Okay, bila kita guna madha, selepas madha mesti fi'il. So di sini mana fi'ilnya? Ya'mal. So kita kena letak ya'mal dulu. Madha ya'mal Nuh fi al-lail. Thalatha, tadhhab Maryam ila al-maktabah lil muraja'ah. So soalannya, ila aina tadhhab Maryam lil muraja'ah. Arba'ah, ahyanan al-ukht tusa'id al-um fi hadiqah al-manzil. So soalannya man. Man ahyanan tusa'id al-um fi hadiqah al-manzil. Okay, khamsah, yadhhab Umar ila al-masjid li salah al-maghrib. So soalannya limadha? Limadha yadhhab Umar ila al-masjid? Baik, yang terakhir adalah kita nak sambung di muka surat 86, safhah 6 wa 80. So di sini ada contoh al-ayyam fil usbu', hari dalam seminggu. Okey, kita ada di sini dia guna al-yaum dengan yaum. Al-yaum maksudnya hari ni, yaum maksudnya hari. Okey, al-yaum yaumul ahad, hari ini hari ahad. Okey, so kita ada ahad sampai Sabtu lah di sini. Yaumul ahad, yaumul itsnain, yaumul thulatha, yaumul arbi'a, yaumul khamis, yaumul jumu'ah, yaumus sabt. Okey, so di sebelah kiri dia gunakan beberapa mufradat barulah yang dia merahkan. Okey, kita nak tengok contoh. Al-yaum yaum as-sabt, hari ni hari Sabtu. Okey, kita nak patah balik dulu ke atas. Ams yaumul jumu'ah, semalam hari Jumaat. Qabla ams yaumul khamis. Okey, qabla ni maksudnya sebelum. Sebelum semalam hari Khamis. Maksudnya kemarin lah, kemarin hari Khamis. Okey, kemudian kita tengok pula bahagian bawah. Ghadan yaumul ahad, esok hari Ahad. Ba'da ghad yaumul itsnain, lusa hari Isnin. Okey, so ba'da maksudnya selepas. Selepas esok hari Isnin. Maksudnya lusa lah. Okey, so itu saja untuk video kali ini. Syukran jazilan. Ma'assalamah.